dalam undang-undang ataupun kitab ini, Al-Quran ini merupakan, terdapat di dalamnya ada undang-undang. Maka kitab ini tidak ada sebarang keraguan di dalamnya. So, siapa yang menggunakan Al-Quran sebagai dia punya dasar kepada kebenaran dia, ataupun digunakan ia sebagai petunjuk, kalau ikut kata Tuhan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa menggunakan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Kerana apa? Tidak ada sebarang keraguan di dalamnya. Selain daripada itu, semuanya akan mendatangkan keraguan. Baik orang A cakap, orang B cakap, orang C cakap. So kena pastikan, adakah orang ni berpetunjuk? Apakah dasar dia? Kalau dasar dia ikut suka dia, maka dia tidak berpetunjuk. Maka dasar dia tidak mengikut kepada perundangan, maka dia ni tidak amanah. So ayat ini tidak bermula dengan janji. Dia bermula dengan satu penegasan bahawa Al-Quran itu petunjuk. Petunjuk tu apa? Al-Quran. Kebenaran itu apa? Undang-undang. Undang-undang itu apa? Adalah satu kebenaran. Selain daripada itu, bukan. Tidak benar. Tapi siapa saja yang akan ikut? Hanya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut dan juga tunduk kepada Tuhan. Dan di sinilah yang ramai di antara kita suka tersilap. Ramai yang menyangka iman itu sekadar kita percaya. Tidak. Cukup dengan kata aku beriman, cukup. Tak. Tetapi iman yang sebenar bukanlah akuan lidah semata-mata, tetapi ia adalah keadaan hati yang sedia untuk dibentuk. Iman itu bukan siapa yang paling lantang menyebut, tetapi iman ialah siapa yang sanggup membiarkan diri dia ditegur oleh kebenaran.